Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan video api pemalu Hascross. Okey, sekarang ni dia nak kongsikan orang berkenaan dengan remote Yamaha S-Max ni. Kau nampak? Ni Yamaha S-Max. Sekarang ni dia menggunakan remote. Remote dia ni dalam keadaan off. Dalam keadaan off. Jadi kalau kau nak on remote ni, kau kena pastikan lampu tu menyala sekejap. Contoh dia tunjuk. Ni. Nampak tu? Yang tu dia menyala lama kan, tak nak, kita nak menyala sekejap. Pak, dia menyala sekejap dalam 1 second. Tu remote dia dah on. Jadi kau tekan ni calling horn. Pak, ada bunyi kan, dengar bunyi tu. Tapi kalau kau nak off, remote ni akan menyala lama sikit. Tekan nak off. Dalam 3 saat 2 saat macam tu lah. Jika menyala merah tu kan, button merah tu, nampak lampu merah tu. Kalau ni sekarang ni off, bila calling horn dia tak ada. Jadi kalau kau nak on balik remote Yamaha S-Max ataupun NVX ataupun yang berkaitan model sama, kau boleh tekan lama, lepas tu dia menyala sekejap, nampak tu, dia menyala sekejap lampu merah, dan kau boleh panggil calling horn dan kau boleh start lah ni motor S-Max ni. Pak, kau boleh start, nampak dia boleh lepas tu kau boleh start, tarik brake, lepas tu start, pak, dia boleh start. Tapi kalau kau off dia tadi, kau kena lama sikit, pak. Dia nyala lama kan, dia off, tak boleh dah, pak. Dia tak boleh nak on dah. Nak ceritakan pasal on off remote Yamaha S-Max, NVX ataupun Yamaha NMAX kau boleh kot. So then yang pakai keyless ni dia panggil keyless, tanpa kunci. Dan bateri kalau nak pakai, cari bateri CR berapa tadi kod CR ni, cari yang bateri CR ni Energizer CR 2032. 2032 bateri dia. Cara nak buka kau buka lah ni kan, kau umpir, kau buka, kau cari yang Energizer supaya bateri tu dia boleh receiver dia boleh terima. Kalau bateri cak ayam, kebarang kalian tak boleh nak terima receiver tu. Kau kena cari Energizer juga yang original, warna biru ni pun ataupun warna merah pun boleh juga, tapi Energizer lah yang original. Sekian pengkongsian dan sekarang ni remote dalam off. Kalau kau nak on remote ni, kau kena tekan lama sikit. Dia menyala sekejap dengan menyala sekejap lampu merah tu je. Dia boleh panggil. Kita boleh panggil pak. Ni kita boleh panggil Yamaha S-Max ni. Ni nama dia Nurul Yamaha S-Max. Tapi kalau kita nak off kan bateri remote ni, kita tekan lama. Dia menyala lama merah tu kan, menyala lama tu dia dah off, dan calling pun dia tak nyala. Okey, anda bersama dan video malu Hascross. Semoga kita bertemu lagi. Bye bye. Yamaha S-Max dah betul function.